Bukti dibersihkan sebelum polis sampai. Pendedahan mengejutkan saksi ke-51 Inkuai Zara Karina 24 November 2025. Inkuai Zara Karina ke-42, saksi ke-51. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 24 November 2025, kita ingatkan kita sudah dengar semuanya tentang kes adik Zara Khairina. Kita ingat kita dah tahu macam mana sistem asrama berfungsi. Tapi, prosiding inquest di Mahkamah Coroner hari ini mendedahkan sesuatu yang bukan sahaja menyedihkan tetapi membuatkan kita rasa marah dan terkilan. Bayangkan di sebuah sekolah yang sepatutnya selamat, tempat kejadian jenayah atau kemalangan dibersihkan oleh pelajar sendiri sebelum polis sempat sampai. Bayangkan seorang ketua warden yang mengaku dia sendiri tak pasti sama ada jawatannya sah atau tidak. Dan bayangkan diary peribadi arwah yang sepatutnya menjadi rahsia dijaja dan dikongsi dalam WhatsApp grup guru-guru tanpa rasa bersalah. Hari ini, kita akan bedah siasat keterangan saksi ke-51, Cikgu Rizani Muhammad Taufik. Keterangan beliau hari ini mungkin adalah kunci kepada banyak persoalan yang selama ini tergantung. Jangan skip video ini sebab fakta nombor 4 nanti akan buat anda geling kepala. Jom kita mula. Segmen 1. Siapa sebenarnya warden ini? Saksi utama hari ini ialah Cikgu Rizani Muhammad Taufik. Beliau adalah guru syariah di sekolah tersebut dan juga memegang tanggungjawab sebagai warden asrama atau ketua warden baru. Beliau adalah saksi ke-51. Tetapi, ada satu pengakuan jujur yang agak mengejutkan keluar dari mulut beliau di mahkamah hari ini. Rizani memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak pasti sama ada pelantikannya sebagai ketua warden itu sah atau tidak. Kenapa? Kerana surat lantikannya menggunakan kepala surat letterhead sekolah bukannya daripada Jabatan Pendidikan Negeri, JPN. Beliau menjelaskan bahawa ramai guru terpaksa jadi warden bidan terjun sebab kekurangan warden lantikan rasmi JPN. Malah, beliau menolak lantikan rasmi sebab kalau terima, allowance perumahan kena potong. Jadi pendapatan berkurang. Kenapa ini penting? Ini menunjukkan kegagalan sistemik. Macam mana kita nak harapkan SOP keselamatan dipatuhi dengan ketat kalau orang yang menjaga asrama pun tak pasti tentang kuasa dan bidang tugas rasmi mereka? Bila rantaian kuasa atau chain of command itu kabur, accountability pun akan hilang. Inilah lubang pertama dalam sistem keselamatan yang mungkin menyumbang kepada tragedi ini. Segmen 2. Polis tidak bertauliah dan misteri MA.